Dia menjawab pula. Mak mampu buat ni. Adik? 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 Ya. Adik? Ya. Nampak tak mau tengok kita ni. Adik? Adik? Sekolah macam mana? Okey ke sekolah tadi? Okey. Itulah sayang. Bagi je handphone kat budak. Tengok, balik dengan phone sampai mak bapak buat tak tahu macam tu. Berapa kali dah abang-abang jangan duk bagi phone kat dia. Ya. Ya. Hadi. Ayah panggil ni tengoklah muka. Apa melampau perangai ni patut tengok. Sekejap lah. Hadi duk tengok phone ni. Ish. Dia menjawab pula. Mak mampu buat ni. 3 weeks later. Ayah. Oh, ayah. Ayah. Ish, ayah ni asyik tengok handphone je. Ayah tak sayang Hadi ke? Ya, satlah. Ayah nak tengok phone ni. Tak lagi cakap lah time ni lah. Nak panggil orang nak cakap. Ish, ayah ni tak tengok Hadi. Apa dia? Ha? Ayah ni nampak ni. Bila ayah cakap tengok muka. Tu ada bila orang cakap kita tengok muka. Ni ayah ni. Tengok phone tak balik macam tu. Mana Hadi dapat ni video ni? Itu tak penting janji mesej sampai. Ayah. Ibu bapa macam minat anak-anak. Apa yang ayah buat yang itulah diikut.